Baiklah, pada hari ini kumpulan kami diberikan situasi iaitu murid tahun 3 sukar untuk membina ayat mudah. Oleh itu, kumpulan kami telah mengenal pasti 3 alat bantu mengajar untuk membantu murid tersebut membina ayat yang mudah. Untuk bahan pengajaran literasi pertama kami pilih ialah bahan grafik, iaitu dengan adanya gambaran memberikan murid ini mampu untuk membina satu ayat yang mudah. Baiklah, sebagai contohnya, murid perlu menyusun gambar serta menjadikannya satu ayat yang mudah berdasarkan gambar yang telah disusun. Baiklah, selepas itu murid akan menyebut semula apa yang mereka fahami berdasarkan gambar yang telah disusun itu. Dengan ini, murid akan mempunyai keyakinan yang lebih tinggi hal ini kerana daripada gambar yang mereka susun, mereka mampu menyebutnya semula dan juga menjadikan ianya satu ayat mudah. Kelebihannya, murid ini mempunyai keyakinan yang tinggi dan juga lebih mudah untuk mereka fahami setiap gambar rajah yang diberikan. Jadi bahan yang berikut yang saya pilih ialah bahan autentik. Jadi apa kelebihan bahan autentik ini? Bahan autentik ini ialah bahan yang sebagai contoh poster ini dapat memberikan gambaran kepada murid, dapat membantu murid kerana bahan ini bersifat maujud, bersifat sebenar dan boleh membimbing murid membina ayat. Jadi, Dami, apakah ayat yang boleh dibina berdasarkan bahan tersebut? Raja itu sedang bernyanyi, cikgu. Raja itu sedang bernyanyi. Okey, betul Dami. Cikgu, terima kasih, cikgu. Terima kasih. Jadi yang ketiga, saya memilih bahan teks. Iaitu kelebihannya, murid dapat membina struktur ayat yang lengkap. Dan ia juga dapat membantu murid untuk dari segi membaca dan sekaligus dapat membantu murid dalam dari segi menulis. Jadi Dasdan, kamu dapat lihat tak teks di depan ini? Dapat. Boleh tak kamu baca satu ayat yang terdapat dalam cerpen ini? Ali ada bola merah. Jadi, boleh tak anda menyalin ayat ini dalam kertas ataupun anda mahu membuat ayat yang baru berdasarkan cerpen ini? Ayat yang anda telah baca. Ayat yang baru, Ali bermain bola di padang yang berwarna merah bola itu. Okey, betul lah Azdan.